Baik, Alhamdulillah baik. So, kita dah invest banyak dah duit dia baik. Lepas tu kita buat apa baik? Ni, kita buat ni baik. Ni dah. Kita pasal lampu lah. Kan? Penat kerja. Ini semua kita buat tau. Ini semua sebab kita nak tarik trafik ni. Nampak ni? Trafik dekat sini kan? Orang-orang yang bawa kereta ni bagi. Jadi, bila kita buat lampu macam ni, dengan harapan orang yang bawa kereta ni tergerak hati untuk meninjau. Nampak tak bagi? Sebab sayang, sebab sini kat tepi jalan. Jadi dan rasa sayang kalau dan tak cuba tackle orang-orang yang duduk trafik sini kan. Jadi kita salah satu alternatif kita pasanglah lampu macam ni. Kan? InsyaAllah nanti kita fikirkan lagi macam mana kita nak dapatkan trafik yang tinggi. Dapatkan customer yang walk in. Hanya melalui trafik kat sini baik. Okay. Kita try lah. Letih juga ni. Bukan apa, letih. Macam mana nak tangkap orang. Macam mana nak tangkap orang. Macam mana? Ada idea tak bagi?